Apakah kau meletak gambar pada dinding rumah? Hukumnya harus. Dan yang kata haram, haram tu gambar bernyawa. Ini faham baik, gambar pada faham. Nah, gambar yang bernyawa tu yang dipertikaikan ulama. Tengah memberi pandangan haram, tengah memberi pandangan halus, tengah memberi pandangan makruh. Adapun gambar yang tidak bernyawa tak ada masuk pertikaian. Gambar bunga, gambar air terjun, gambar pokok nyong, gambar pacar, gambar pula, gambar rumah, gambar sepoket RZ, itu tak ada masalah. Faham? Yang diperbincangkan halal haramnya ialah gambar bernyawa. Satu hari Nabi masuk semayang di rumah Aisyah. Aisyah baru lagi beli kain lasih ada gambar burung. Habis mayang, Nabi marah. Nabi merah. Ambil dua ni gambar burung ni. Kata Aisyah, aku faham Nabi nak marah daripada merah muka Nabi. Lalu aku syek kain tu, aku buat batal, buat lapik. Nah, buat nyandar. Okey? Maka Nabi pun dah tak marah. Jadi daripada hadis itu. Dan ada hadis yang lain lagi, innal malaikata la tadkhulu baitan fihi suwarun. Sesungguhnya malaikat rahmat tak masuk dalam rumah yang ada suar, maknanya gambar yang bernyawa. Dalil nyawa dengan tak nyawa, seorang laki-laki dia kerja pelukis, dia lukis gambar orang. Gambar orang, lukis gambar lelaki ke perempuan. Nabi kata mung kat gi Allah suruh hidup hari kiamat. Dia dah saya nak kerja dia, saya tak pandai kerja lain. Padahal lukis. Kalau mudak pandai kerja lain, melukis yang benda-benda yang tidak bernyawa. Jelas lagi. Dia pun lukis pokoknya, pokok kerma. Faham? Jadi kalau boleh, kalau gambar-gambar bernyawa, jangan jadikan perhiasan rumah. Dia dibenarkan untuk maslahat saja. Syekh Idris Marbawi dalam Muqaddimah Kamus Marbawi, depan tu dalil-dalil boleh menggunakan lukisan-lukisan, gambar-gambar orang hidup untuk tujuan maslahat boleh. Contoh di sekolah-sekolah, di universiti banyak. Kalau universiti kan nak medical, orang belajar jadi doktor, banyak gambar-gambar orang, gambar tangan, gambar kaki, gambar mata. Itu ulama kata harus, kerana untuk belajar. Faham tak lagi? Bukan sebagai perhiasan dalam rumah. Faham tak lagi? Di tadika tu pasti kan ada gambar kan? Dulu kan mak kita lu tahun dulu budak dulu tak ada gambar. Ayang, gitulah. Lain ni dirukis ayang pula bawah tu. Tu hukumnya harus. Tepek dinding pasti tadika tu. Ayang, B beruk, C cicak, J JKK. Dia buat tu. Dia buat gambar. Faham? Untuk budak-budak mudah faham. Itu maslahat dia panggil, faham? Boleh. Atau dia buat gambar orang pegang cok buat gini. Dia buat tepi jalan sedang dibaiki. Okey kau harus. Faham tak? Itu maslahat orang amal. Nah,